17 Ogos 2023. Juruterbang Syahrul Kamal Roslan, Haikal Aras Abdul Azim. Penumpang Datuk Seri Johari Harun, Khairil Azwan Jamaluddin, Syahrul Amir Omar, Naim Fawaz Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki, Idris Abdul Talib Ramali telah menaiki pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One dengan nombor pendaftaran N28JV dari Langkawi Kedah ke Subang Selangor. Saya ni ada seorang abang lagi, abang sulung saya. Dia agak rapat juga dengan arwah dan kebiasaannya dia akan jadi driver arwah. Okay, pada hari kejadian, abang sulung saya ni memang dah tunggu di airport Subang. Sebelum tu dia beritahu abang sulung saya dia akan sampai dalam pukul 3. Difahamkan penumpang ini sering bergerak menggunakan pesawat, terutama helikopter, di atas urusan kerja bagi menjimatkan masa. Namun pada jam antara 2.49 ke 2.50 petang, N28JV terhempas di persiaran Elmina, Shah Alam, Selangor. Daripada pula pun mengesan atau menyebabkan 10 tu. Kalau dia cakap dalam bahasa investigation dia, human remain kita dah ambil 15. Human remain ni ada yang body betul sikit, ada yang kepala, ada yang tangan, kaki. Jadi human remain tu ada 15. Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selangor. Manakala di Tasik Cermin, anggota bomber dan penyelamat Malaysia dari Kota Anggrek, Bukit Jelutong baru saja selesai operasi mencari dan menyelamat mangsa sesat di sini. Mereka berehat seketika di kaki bukit, termasuk Hafizuddin Yazlin Hayazi yang baru saja 2 minggu bertugas. Pada masa yang sama, mereka sentiasa bersedia menerima sebarang arahan operasi lagi kerana ada kala dalam sehari mereka perlu menyelesaikan beberapa kes. Sementara itu, pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One yang dinaiki 2 kru pesawat dan 6 penumpang sudah berada di ruang udara berdekatan persiaran Elmina, Shah Alam dengan keadaan cuaca yang baik. Pesawat yang digunakan untuk paparan ini adalah Beechcraft 350 King Air milik Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia yang modelnya mirip dengan N28JV. Berhenti. Apa benda tu? Orang kau datang. Berhenti. Mana? Api tebal. Saya kira. Api tu. Api. Berhenti. Asap tebal tu. Berhenti. Meletup dah. Berhenti. Mana sini ni? Orang kau belakang apa ni? Lori langau ke? Berhenti dekat kun. Dekat kun ni berhenti. Nak tengok apa benda ni. Sejurus selepas N28JV terhempas, antara kenderaan awam yang kebetulan melalui kawasan ini dinaiki anggota bomber dan penyelamat Malaysia yang juga dari Kota Anggrek, Muhammad Sherry Sofi dengan 2 orang rakan lagi. Pada 2.35 petang, saya bergerak daripada Ibu Pejabat Negeri Selangor menuju ke Balai Bomber Sukarela Sarjana Utama. Tragedi ini berlaku lebih kurang 100 meter daripada apabila saya melalui kawasan tersebut. Pada awalnya, saya menjangkakan tayar kereta yang pecah. Apabila menoleh ke belakang, saya melihat satu kebakaran telah terjadi. Kepulan asap di lokasi kejadian juga dapat dilihat dari ATC, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz, Subang.
November 2 Juliet Victor Subang Tower. November 2 Juliet Victor Subang Tower. Di Elmina, Sherry masih sukar mempercayai apa yang berlaku di depan matanya. Pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One terhempas dan mengorbankan sebuah kereta awam bersama pemandu dan sebuah motosikal bersama penunggangnya. Saya sendiri merasa terkejut. Apa yang saya nampak adalah satu tayar pesawat dan terbin pesawat tersebut. Berfikir betul ke ini pesawat? Tidak banyak yang mampu Sherry lakukan kerana tidak mempunyai kelengkapan ekoran membawa kereta persendirian. Melihat mangsa motosikal tu, saya merasa kesal dan bersalah pada diri kerana tak dapat menolong. Difahamkan, panggilan pertama bagi mendapatkan bantuan bomba dan penyelamat telah dibuat oleh Sherry. Selamat petang, Balai Bomba Kota Anggrek. Bisa bantu? PB Sherry bercakap. Dengan siapa saya bercakap? Saya PB Azim. Okey, lapor satu kemalangan melibatkan sebuah pesawat terhempas beralamat di Persimpangan Elmina, Lebuh Raya Gatri menuju ke Elmina Walk. Lepas ni saya akan uruskan untuk hantar bantuan ke sana lah segera. Okey, baik. Terima kasih. Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kota Anggrek, Bukit Jelutong, Selangor. Dia call call lah. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Cik. Okey, sekarang kita dapat satu kes pesawat terhempas. Kat mana? Okey, alamat dia Persimpangan Elmina menuju ke Elmina Walk. Dari Tasik Cermin, Hafizuddin Yazlin Hayazi bersama anggota yang lain bergegas ke persiaran Elmina. Hijau Selangor Bravo 109 Kota Anggrek lapor dipandu PB 17238 diketuai PBK 2 17200 Zaki bersama anggota dan keluaran MRS keluar ke kebakaran pesawat terhempas di alamat berdekatan Taman Elmina Central Park. Bagaimana penerimaan di PJO Selangor? Dalam perjalanan masa pergi tu, memang rasa gemetar lah dekat kawasan tu. Tapi kami buat persediaan untuk sampai lakukan tugas dulu. Sejak bergelar anggota bomba dan penyelamat Malaysia secara rasmi pada 1 Ogos lalu, Hafizuddin telah mengikuti beberapa operasi berkaitan haiwan berbisa dan kebakaran bangunan. Tragedi pesawat terhempas di persiaran Elmina ini adalah operasi pertamanya yang melibatkan nyawa terkorban. Jentera yang dinaiki Hafizuddin dan pasukannya adalah yang terawal sampai untuk memadam api sebelum bantuan lain tiba. Sehingga hari ini, suasana di lokasi kejadian masih segar di ingatan Hafizuddin. Yang masih ada dalam ingatan saya, apa yang saya nampak, apa yang saya rasa dan apa yang saya bau. Sampai hari ini pun saya masih boleh ingat lagi keadaan tu. Dengan apa yang kita nampak, memang susahlah sampai rasanya sampai bila-bila saya takkan lupa keadaan tu. Even sekarang pun boleh ingat lagi bau tu. Usai api dipadamkan, Hafizuddin dan pasukannya menyertai unit pasukan pengecaman mangsa bencana DVI Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengenal pasti cepisan mayat mangsa. Walaupun Hafizuddin tampak berkeyakinan, namun sebaik melihat keadaan mangsa, perasaannya sukar digambarkan. Lepas buat pemadaman, masa tanggal alat pernafasan si Padalah Jentera, saya ada ambil sedikit masa lah sebelum saya buat staging area tu. Nak tenangkan hati sebab
Apa yang kita nampak tu rasa macam terlalu menyayatkan hati. Saya buat pilihan untuk duduk dekat satu sudut, tenangkan diri dulu. Nanti bila dah okey sikit, baru saya mulakan tugas saya balik. Sherry juga membantu membuat pengesanan mayat mangsa. Walaupun dia pernah menyertai operasi besar seperti tragedi Batang Kali yang mengorbankan banyak nyawa, tetapi pengalaman kali ini memberi kesan lebih mendalam pada dirinya. Pada petang tersebut, saya bersama pasukan Balai Bomba Bukit Jelutong dengan arahan PDRM untuk mengenal pasti di mana cebisan-cebisan mangsa yang ada dan ditagging seperti mana yang diarahkan oleh pihak PDRM lah. Pencarian dan mengenal pasti cebisan ni amat sukar bagi saya kerana ini adalah kes yang pertama bagi diri saya selama 5 tahun berkhidmat dalam jabatan, dan saya sendiri tak pernah berada dalam situasi tersebut. 3 minggu selepas nahas pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One dengan nombor pendaftaran N28JV mengorbankan 10 nyawa. Kru Majalah 3 bersama pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Cawangan Negeri Selangor yang setia PKPJB Wan Mat Razali Wan Ismail telah ke Persiaran Elmina Shah Alam Selangor bagi melihat lokasi kejadian. Pesawat yang crash tu berada di sekitar sebelum Monggol tu. Lebih kurang di dekat kereta tu. Ya. So motosikal dan mangsa yang terbakar pun di situ. So dia crash dipercayai di situ, kemudian terlambung ke kawasan ni. Kawasan ni dalam jarak dalam 35 meter, ya. Bodi pesawat dengan rangka kereta bersekali dengan kereta pesawat. tu tercampak sekali. Ya, tercampak sekali. Dipercayai pesawat saya rasa sebab tak ada kesan di atas jalan kan. Dipercayai pesawat jatuh atas bodi kereta kemudian tercampak ke sinilah, kawasan di sini. Memang hantaman rempuhan pesawat ke atas kenderaan itu cukup kuatlah. Memang betul-betul kuat menyebabkan bodi pesawat, bodi kenderaan tu sendiri pun berkecai dengan enjin keretanya. Kita tak expect peringkat awal tu ada bersama dengan kenderaan ya. Api padam tu baru kita dapat kenal pasti bersama pesawat itu adalah satu kenderaan. Serpihan pesawat tu bertaburan ya. Contohnya roda bahagian hadapan pesawat tu berada di 50 meter lebih kurang. Kalau kita ikut hari ni, Tuan boleh tunjuk tak masih mana ada kesan yang tinggal, ada tak? Kesan-kesan yang tinggal. Masih ada lagi kawasan ni. Contohnya sebelah longkang ni kan. Ada lagi kesan-kesan hitam dia tu. Kesan kebakaran. Cuma bahagian di kata ni telah dibuat tak barulah ya. Kemudian kawasan yang berpagar dengan kawasan plastik ini. Ini kawasan yang ada kesan dia. Kebakaran, semak, kemudian dari segi objek-objek daripada serpihan pesawat tu semua di kawasan sini. Kita boleh anggarkan dalam keseluruhan kawasan ni dalam 1 ekar lah kawasan. Kalau mangsa tu berada sampai ke jarak jauh macam mana? Kebanyakan mangsa berada dengan bodi pesawat, dengan kereta. Kemudian ada cebisan-cebisan ni berteraburan. Dalam sekitar yang kita ni lah kawasan yang kesan terbakar dengan ada juga bodi yang tercampak luar pagar. Di luar tu tak terbakar. Di sini semua terbakar ni. Di sini terbakar. Ada kesan terbakaran. Tapi tak dalam tempoh yang tidak lama. Sebab kita dapat padamkan api itu dalam masa lebih kurang dalam 7 minit. Kita telah menandakan memang banyak. Saya rasa melebihi 300 tagging yang kita telah buat.
masuk 300 tagging yang kecil-kecil lah. Kita telah tagging di peringkat awal. Bermula pada pukul 5.30 ke pukul 7 petang tu kita telah tagging siap. Mana termasuklah cebisan-cebisan kecil dan body-body yang berada bertaburan di kawasan sekitar. Kes ini dapat diselesaikan dalam masa tempoh yang cepat, tempoh yang sekejap saja. Di mana pada tengah malam hari kejadian tu kita telah berjaya collect keseluruhan cebisan body mangsa untuk dibawa ke forensik hospital dengan cepatlah. Kerjasama di antara agensi cukup baik, ya. Walaupun berminggu-minggu telah berlalu, suasana tenang di sini masih menyimpan rapi jawapan nahas yang menyayat hati itu. Banyak andaian berlegar-legar di kotak fikiran, baik mereka yang mahir dalam dunia penerbangan maupun golongan biasa. Masing-masing berharap segala persoalan akan terungkai melalui kotak perakam suara kokpit CVR. Bagi nahas kali ini, hanya CVR yang ditemui. Ia dijumpai oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. BSKU adalah badan bebas yang menyiasat kemalangan dan insiden penerbangan awam yang berlaku di Malaysia dan beroperasi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Hasil laporan awal BSKU terhadap nahas Hawker Beechcraft 390 Premier 1 di Persiaran Elmina mendapati ia mempunyai sijil kelayakan udara sah dan diselenggara mengikut peraturan. Pesawat itu bagaimanapun tidak dapat diselamatkan kerana magnitud dayanya pecutan, deceleration force dan kebakaran selepas kemalangan.